Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati barisan pentadbir SMK Seri Selayang, barisan guru-guru dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ini kita bersama sekali lagi dalam satu program, iaitu Majlis Pelancaran Program Unit Bimbingan Kaunseling bagi tahun 2025. Unit bimbingan kaunseling adalah satu unit yang amat diperlukan di setiap sekolah sebagai mendukung dalam pembinaan sasiah anak-anak. Anak-anak yang berada di sekolah boleh berhubung dengan pihak bimbingan dan kaunseling untuk menyelesaikan pelbagai isu dalaman yang dihadapi oleh anak-anak. Percayalah, unit bimbingan kaunseling sentiasa berada bersama anda anak-anak. Para hadirin sekalian, marilah kita lihat kepada beberapa program yang akan dijalankan pada tahun ini oleh unit bimbingan kaunseling, iaitu program amalan guru penyayang, program pendidikan dan hala tuju kerjaya, program pendidikan pencegahan dadah, program saringan minda sihat, program peningkatan kehadiran, program hentikan buli dan salah laku seksual, dan juga program sasiah dan kemenjadian murid yang menjadi keutamaan yang merangkum segala program yang saya nyatakan tadi. Para hadirin yang saya hormati sekalian, serta anak-anak yang saya kasihi, sebagai seorang pendidik, saya percaya bahawa kejayaan itu bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik semata-mata, tetapi percayalah, membentuk diri individu ke arah sasiah terpuji itu sangat-sangat penting. Ianya merupakan satu cara mendisiplinkan diri menuju kejayaan dalam pelbagai bidang. Saya menyeru semua anak-anak SMK Seri Selayang untuk mengambil peluang sebaik-baiknya melibatkan diri dalam semua program di bawah unit bimbingan dan kaunseling SMK Seri Selayang bagi memperolehi segala maklumat dan juga ilmu yang akan diperolehi nanti itu dijadikan sebagai panduan dalam melayari kehidupan di sekolah menengah ini, dan juga ianya boleh dijadikan sebagai panduan untuk anda melangkah keluar daripada alam sekolah menengah. Akhir kata daripada saya, ribuan terima kasih kepada unit bimbingan kaunseling dan juga AJK yang bergerak ke arah merealisasikan segala program di bawah unit bimbingan kaunseling. Terima kasih juga kepada mereka yang bergerak secara seiring, sama ada guru ataupun pelajar, seiring dalam kita mencapai satu matlamat untuk organisasi SMK Seri Selayang. Dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan pelancaran program unit bimbingan kaunseling bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.